Kiriman saya terima ni daripada Nurliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waktu tu saya sedang memandu. Saya ni memang tak pandai dengan jalan raya. Lazimnya suami saya yang memandu. Oleh kerana suami saya reservis selama 2 minggu, saya terpaksalah nak ke sana sini pun saya yang memandu sendirilah. Dipendekkan cerita, katanya Liza, saya sesat Casey. Kata beliau lah Bila memandu saya sesat. Tahu-tahu saya keluar, Casey nak tahu rumah saya ni dekat kawasan Woodlands, tapi saya dah memandu dan berada dekat kawasan Mandai Road. Bila dekat Mandai Road, pada mulanya saya tak perasan. Jadi saya pun berhenti seketika lah. Saya keluarkan handphone, saya tengoklah Google Map, nak tengok saya di mana. Nampak Google Map kata Mandai Road. Saya ni penggemar Misteri Jam 12 dan saya memang banyak kali pernah dengar kisah tentang Mandai Road. Oleh kerana dah ternampak dekat Google Map Mandai Road, saya punya panik Casey. Saya cemas sangat-sangat. Jadi saya cuba tenangkan diri saya. Saya cuba tenangkan diri saya dan tak nak fikir yang bukan-bukan. Tengah memandu ni Casey, jalan raya tu boleh tak ada kereta. Macam saya seorang sahaja yang gunakan jalan raya dekat kawasan Mandai Road. Saya pandu dan saya cuba tenangkan fikiran, tak nak fikir yang bukan-bukan. Tengah memandu ni tiba-tiba dengar bunyi boom, kuat tau, dekat belakang kenderaan saya. Saya ingatkan saya terlanggar benda ke, terlanggar bendul ke, terlanggar dekat tepi jalan. Dan saya berhenti seketika. Berhenti kenderaan seketika. Saya keluar dari kenderaan, saya tengok belakang lah. Bila nak tengok belakang, tengok tak nampak apa-apa. Saya pusing tengok jalan dekat belakang saya, pun tak ada apa-apa. Saya dongak balik, terperanjat saya Casey. Apabila dekat depan kenderaan tepi jalan berdiri seseorang sedang nak tunggu teksi, saya rasa. Yang hairan, perempuan ni datang dari mana? Kawasan tu langsung tak ada rumah. Bus stop memang jauh. Saya nampak susuk tubuh dekat tepi. Jarak daripada kenderaan saya dengan wanita yang sedang berdiri, jaraknya lebih kurang dalam 20 meter. Saya terperanjat Casey. Ya Allah Casey. Saya terus menghampiri pintu tempat pemandu. Saya tutup pintu. Kemudian saya letak signal light sebelah kanan. Saya potong kanan agak jauh dan jalan tak nak pandang-pandang belakang. Sepanjang perjalanan mulut saya kumat kamit membaca, tapi saya tak pastilah adakah tu benar-benar manusia ataupun tidak. Saya tak nak tahu Casey. Tahu-tahu bila saya pandu tengok belakang dia tak ada, lagi masalah. Saya buat bodoh sampai rumah saya. Itulah pengalaman Casey, pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa bercakap ni? Casey, ni Bert sini, Casey. Pengalaman tentang apa ni, Bert? Tak ada, pasal yang minggu lepas saya dengar cerita yang pasal pembawakan budak tu kan. Pembawakan budak? Pembawakan budak yang kira kalau wanita mengandung anak pertama kan, selalu boleh nampak ni kira macam pembawakan budak lah. Tak ada. Pasal saya kira menikah dengan orang keluarga asing lah. Yang dia beragama Buddha. Jadi selama dia 27 tahun tu dia beragama Buddha. Jadi lepas nikah saya dia masuk Islam. Jadi bila dia tahun lepas tu dia mengandung anak saya yang pertama tu dalam 3 bulan kan, Casey. Dalam seumur hidup dia tak pernah nampak ni macam benda Casey. Tapi waktu dia yang mengandung 3 bulan tu dekat dalam bilik, waktu tu saya tengah memandu lah kan, saya tak ada kat rumah. Jadi dia ada rasa macam ada orang peluk dia lah dalam bilik. Jadi bila dia pusing tu kan, dia ternampak macam kakak punya rambut lah. Jadi dia bilang saya, dia terus, pasal dia pun baru beragama Islam kan, jadi dia pun tak tahu baca-baca ni semua. Jadi dia kira baca Buddha punya lah kan. Jadi lepas tu dia tutup dengan selimut lah. Jadi besok tu dia dekat dengan saya lah. Pasal selama dia dekat Thailand tu dia tak pernah nampak ni benda, tak pernah fikir santu ni semua. Tapi sejak dia meluk agama Islam ni kan, jadi lepas tu dia cakap boleh nampak ni benda lah. Dia tak expect pasal Singapura ni kira modern. Compare tu kat Thailand kira macam tempat ulu-ulu kan. Jadi kira tu dia cakap saya asal kira dia dah masuk agama Islam ni dia boleh ternampak ni benda. Saya cakap tak ada, inilah kira special about Islam. Saya cakap macam gitu lah Casey. Tu je lah Casey cerita saya. Terima kasih ya. Okay. Kembali pendengar Misteri Jam 12.
Sebelum kita berehat, satu lagi kisah ringkas daripada pengirim kita bernama Rudy. Apa khabar Casey dan juga semua peminat rancangan ini? Saya Rudy, berasal dari Kempas. Saya pernah sebenarnya ternampak makhluk yang dipanggil pocong. Waktu itu ibu saya kena rasuk dalam rumah. Datang seorang ustaz untuk merawat ibu. Pada waktu yang sama, ketika ustaz memerintah saya, katanya pergi ambil air putih. Saya keluar daripada bilik, di mana dalam bilik itu ada ibu saya, ada abah saya, ada abang saya dan nenek saya. Saya keluar ni, jalan sorang-sorang, terpandang di luar rumah, katanya Rudy. Apabila di salah satu pohon ni, saya ternampak macam ada benda berdiri. Saya pun pesongkan jalan, pergi dekat tingkap dan tengok dan tenung. Bila saya perasan Casey, susuk tubuh seperti berbungkus. Pada malam yang gelap, maklumlah Casey, kawasan kampung tidak ada lampu. Yang tahu-tahu ada lampu rumah di halaman rumah. Bila dah ternampak, saya macam terpaku dan tidak boleh bergerak. Tahu-tahu bahu saya ditepuk oleh bapa saya. Saya tersintak pusing belakang. Abah saya marah saya. "Hei, orang suruh ambil air, kau buat apa ni?" Saya terdiam. 5 minit ambil air Dapur dengan bilik tak jauh Casey. 5 minit saya dah berdiri. Saya terus ikut abah saya pergi dapur ambil air dan serahkan pada ustaz yang sedang merawat ibu yang kena rasuk. Terima kasih. Kita akan berehat seketika. Misteri Jam 12 akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Lakonan kisah pendek tentang suami yang tak percaya cakap isteri. MJ12. Pendengar Ria 897, sekarang tiba masanya untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Selamat pagi para pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa kita kali ini dalam satu lagi kisah yang ingin saya ketengahkan. Kisah ini telah pun saya pilih, ingin saya bacakan dalam lakonan kisah pendek Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Terima kasih kepada semua peminat-peminat rancangan Misteri Jam 12 yang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, di mana saja anda berada. Jutaan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya setiap malam untuk mengikuti rancangan kisah-kisah misteri. Sebelum saya bacakan kisah ini, saya ingin mengingatkan anda termasuk diri saya, apa yang bakal kita dengar, apa yang bakal disajikan dalam lakonan kisah pendek, kita harus anggap semua hanya satu hiburan. Jangan mudah percaya terlampau taksub. Ingat, kita harus anggap mendengar rancangan ini seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Jadi saudara, kalau anda sudah bersedia, inilah kisah yang saya terima. Kiriman ini datang dari seorang isteri. Saya rasa dalam pengalaman hidup beliau yang beliau kirimkan pada saya, setelah membaca kisah ini sepenuhnya, saya dapati mungkin ada juga suami-suami yang mempunyai sikap dan sifat seperti suami pengirim kita ini. Pendengar Ria 897, kiriman yang saya terima datangnya daripada Adawiyah. Bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada Casey dan juga penggemar rancangan MJ12. Nama saya Adawiyah, tapi nama ini bukan nama sebenar. Saya menggunakan nama samaran.
supaya identiti keluarga saya dapat dilindungi. Pengalaman yang ingin saya ceritakan ini adalah berkenaan dengan ibu mertua saya, berkenaan dengan suami saya. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Adawiyah, saya ada seorang suami yang memang tidak percaya akan gangguan-gangguan makhluk gaib. Tapi dia tahu benda-benda ni wujud. Cuma katanya, kalau kita terlampau ikutkan sangat, kita terlampau percayakan sangat, ia akan memudaratkan kita dan akan membuat kita terpesong. Jadi bila saya perkatakan tentang perkara dan hal ini, suami saya akan menidakkan, akan menepis apa jua yang saya katakan. Pendengar Misteri Jam 12, saya ingin terus sentuh tentang ibu mertua saya bersama dengan suami. Ibu mertua saya pada waktu itu sudah pun sakit. Dikatakan bedridden, terlantar di atas katil. Keadaannya makin lama makin teruk. Casey bayangkan, ibu mertua saya orangnya kurus. Makin tua, makin lama, makin kurus, sampaikan hanya tinggal kulit saja. Tapi yang peliknya, perut ibu mertua saya, semakin dia kurus, semakin besar perutnya, semakin menggelembung seperti orang yang hamil. Dan setiap malam dia akan menangis. Kadang-kala bila saya masuk dan menegur, dia akan beritahu saya sesuatu. Dan saya pernah beritahu suami, tapi suami tidak percaya akan kata-kata saya. Jangan ganggu aku, tolong. Aku tak kacau kau, tolong. Adawiyah, tolong mak Adawiyah. Abang, ada apa? Bang, abang dengar tak mak menangis? Dah berapa minggu mak macam ni bang? Abang tak nak ke bawa mak pergi berubat? Hei, awak ni tolonglah berubat. Kita kena bawa mak pergi doktor. Doktor kata tak ada apa-apa pun. Mungkin mak mengigau agaknya. Biasalah ada tua-tua menyanyuk macam ni. Hei, awak janganlah fikir bukan-bukan bang. Mana boleh saya tak fikir bukan-bukan bang. Dah berapa minggu mak macam ni bang, terpekik menangis dalam bilik. Bila malam macam ni, abang bawa lah. Saya boleh temankan, saya bawa mak bang. Tolonglah bang. Tak ada apa-apalah. Awak tidur sudah. Nanti kita tengok. Appointment mak pun belum lagi. Nanti jumpa doktor, abang tanya lagi kenapa. Sudahlah, tidurlah. Awak pergi tengok mak sekejap. Apa dia nak tu? Pergi. Saya besok kerja pagi ni. Susah betul lah dapat suami macam ni. Mak. Adawiyah, tolong mak Adawiyah. Mak takut. Tidur dengan mak Tidur sini boleh tak? Mak, kenapa mak? Mak cakap dengan saya kenapa? Adawiyah, dekat tingkap ada benda tu. Mak takut. Tutupkan tingkap boleh tak? Tutup langsir Tolonglah, tolong. Saya dah berapa kali tutup tingkap. Nanti mak kejut saya suruh buka tingkap. Sekarang mak suruh tutup balik pula. Ada apa mak dekat tingkap? Saya tak nampak apa-apa pun. Tante mak ni fikiran sangat tak? Walaupun mak ni terbaring dekat katil, mak masih waras. Mak ingat pada Allah. Tapi kalau dah nampak benda tu, mak cakap dengan saya, benda apa mak nampak? Adawiyah, sini. Dekat tingkap mak nampak penanggal. Astaghfirullahalazim. Mak, tak apa mak. Mak tunggu sekejap ya. Saya tutup tingkap.
Saya masuk bilik ambil bantal. Saya tidur dengan mak Cepat tau, mak takut. Begitulah keadaan mak mertua saya, Casey. Untuk beberapa minggu itulah gangguan mula berlaku, mula terjadi pada dirinya. Dan saya kerap kali beritahu suami, tapi suami saya memang tidak indahkan. Suami kata mak ni dah tua, mungkin penyakit nyanyuk. Tapi bila saya berjumpa dengan mak, setiap malam bila dia panggil nama saya mesti datang. Kalau tak boleh harapkan anak sendiri, saya ni sebagai seorang menantu juga tanggungjawab saya, sebab dia juga adalah mak saya. Beberapa kali itu bila saya datang, dia mesti ajak saya tidur bersama dengan dia. Pendengar Misteri Jam 12, katanya ada Wia. Casey, kadang-kala saya ambil bantal, saya tidur dengan mak. Tapi kadang-kala saya sendiri takut, Casey. Saya sendiri takut. Sebabnya katil mak saya single bed. Dia akan tidur di atas katil, saya akan tidur di atas lantai beralaskan hanya selimut dengan 2 bantal, bantal kepala dan bantal peluk. Ada beberapa kali bila saya baring, saya pandang ke bawah katil. Saya rasa seram sangat-sangat, seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan saya di bawah katil mak mertua saya. Jadi saya akan baring, memandang ke arah pintu dan katil di belakang saya. Pernah beberapa kali ketika saya menemani mak mertua saya, nanti dia akan berbual dengan saya. Waktu itu saya dah mengantuk sangat-sangat. Saya miringkan badan memandang ke arah pintu, di mana belakang saya adalah katil mak mertua saya. Nanti dia akan miringkan badannya pandang ke arah saya. Kadang-kala saya akan toleh tengok dia dan dia akan ajak saya berbual. Saya cuma memandang ke arah pintu pejam mata dan saya iya-iyakan sudahlah, sebabnya saya memang mengantuk. Dan kadang-kala itulah ketika dia sedang memandang saya dari atas katilnya, dia akan terpekik. Adawiyah, terima kasih temankan mak. Minta maaf lah Adawiyah, mak ni banyak susahkan kau. Nak harapkan Razman, dia mesti tak percaya. Banyak kali mak beritahu dia. Terima kasihlah temankan mak ya Adawiyah. Tak apalah mak, mak tidurlah Saya pun dah ngantuk ni. Saya nak tidur Tak adalah, sekurang-kurangnya mak pun dah tak takut kalau kau temankan mak. Tapi mak tengok kau kesian, kau tidur dekat bawah. Kau boleh kan tidur dekat bawah? Boleh mak, boleh. Betul, minta maaf lah Minta maaf lah mak susahkan kau. Tak ada apa-apa lah mak, saya okey. Mak, kenapa mak? Mak, kenapa mak? Adawiyah, tadi bila kau tengah baring dekat depan katil mak, mak nampak ada tangan keluar nak pegang kau Adawiyah. Adawiyah, mak takut. Saya cuba tenangkan mak saya beberapa kali dengan mengajak dia membaca surah-surah bersama-sama dengan saya. Dia akan ikut, tetapi suaranya ketakutan, terketa-keta dia membaca surah. Saya pun sebenarnya setelah mak mertua saya beritahu tentang apa yang dia nampak, meremang bulu rumah saya. Tapi saya kuatkan semangat, sebabnya kalau saya takut, kesian orang tua ni Casey. Suami saya memang tak boleh harap. Setiap kali kalau kita beritahu, dia akan cakap kita ni terbawa-bawa, kita ni terlampau terikut-ikut sangat. Jadi apakan daya, saya cuma tenangkan mak mertua saya, ajak dia baca. Kadang-kala Casey, saya baca dengan dia dan saya harus pastikan yang dia pun dah tidur. Dan kadang-kala itulah bila saya duduk di atas katil di tepi dia sambil membaca, kadang-kala terasa macam ada sesuatu dekat tingkap bilik mak mertua saya. Saya akan bangun dan akan tarik langsi tutup tingkap. Pendengar Ria 897, mak mertua saya bila dia tidur, dia suka buka tingkap. Oleh kerana pengalaman-pengalaman yang seram
Kadang-kala dia arahkan saya tutup tingkap. Dia tidak suka gunakan alat pendingin hawa ataupun aircon sebab katanya terlampau sejuk, dan dia juga tidak suka gunakan kipas sebabnya terlampau sejuk untuk dirinya. Jadi dia suka buka tingkap. Angin yang tiup sekali-sekala masuk ke dalam bilik itu sudah memadai untuk menyejukkan bilik beliau. Tapi Casey, kalau saya tak tutup tingkap, nanti dia akan panggil saya. Dia minta saya tolong untuk tutupkan tingkap. Katanya dekat tingkap tu ada kakak cantik. Pernah juga dia kata ada makhluk penanggal yang dia boleh lihat. Tapi yang peliknya, saya tak pernah nampak. Cuma setiap kali saya menghampiri tingkap dalam bilik mak mertua saya akan rasa bulu roma saya akan meremang secara tiba-tiba. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pada satu malam setelah lebih kurang hampir 2 bulan mak mertua saya terkena gangguan penampakan dekat tingkap biliknya. Saya juga mula terkena gangguan di bilik tidur mak mertua saya di tempat yang sama. Mak, bangun mak. Kata tadi nak makan. Sini cepat, saya suapkan mak. Adawiyah, terima kasihlah. Bersusah payah untuk mak, Adawiyah. Mak minta maaf, Adawiyah. Selalu susahkan kau. Dahlah mak, jangan cakap macam tu. Mak pun mak saya juga. Saya pun kena jaga. Kami dah tinggal sebumbung. Jadi tanggungjawab saya juga untuk tengok-tengokkan mak. Dahlah mak, jangan fikir bukan-bukan. Mak makan Adawiyah, kau dengar tak, Adawiyah? Mak dengar ada orang beri salam dekat tingkap. Mak, saya pun ada dengar juga mak. Taklah mungkin orang bawa agaknya. Ya, mak jangan fikir bukan-bukan Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Tuhan ku tolonglah ya Allah. Adawiyah, mak takut, Adawiyah. Astaghfirullahalazim. Casey, pendengar Misteri Jam 12, ketika sedang saya suap mak saya makan, kita dikejutkan suara seperti ada seseorang sedang beri salam. Tapi hairan Casey, datang dari mana? Takkan dekat tingkap bilik. Jadi pada mulanya saya cuba tenangkan mak mertua saya. Kali kedua dia bunyi, saya dah tak tahu nak cakap apa Casey. Saya diam dan terus suap dia makan. Bukan saya tak nak keluar dari bilik. Mak mertua saya, dia ni terlantar atas katil. Kalau saya nak bawa dia keluar, saya kena angkat dia, letak dekat kerusi roda, tolak dia keluar, letak dekat sofa. Begitu susahnya keadaan mak mertua saya. Jadi, saya cuma tenangkan dia dan saya cuba elak daripada memandang ke arah tingkap bilik mak mertua saya. Tiba-tiba, daripada tepi mata saya, sedang saya suap mak mertua saya makan malam, saya dapat lihat, walaupun tak pandang secara direct, saya dapat rasakan di bahagian tepi mata saya macam ada kelibat lalu lalang sebanyak 2 ataupun 3 kali. Setelah selesai makan, saya mengajak mak saya membaca beberapa surah dan saya tidurkan dia. Setelah dia tidur, barulah saya bangun, masuk ke dalam bilik dan nak lelapkan mata. Pendengar Misteri Jam 12, suami saya dah nyenyak tidur. Saya seorang saja yang baru saja angkat pinggan letak dapur. Rasa takut tu masih ada. Tapi bila dah masuk dalam bilik tidur saya, terus saya lelapkan mata dan tertidur. Pendengar Misteri Jam 12, pada malam yang sama, saya tersadar sekitar 2 suku pagi apabila saya terdengar mak mertua saya sekali lagi panggil saya. Dan kali ini saya tahu, mungkin dia panggil suruh tutup tingkap. Macam itulah keadaan mak mertua saya. Nanti malam-malam dia akan panggil nama saya. Saya bangun dan saya tanya kenapa, dia kata tutup tingkap mak takut.
Tutup tingkap mak sejuk. Jadi malam tu, saya sedang tidur. 2 suku pagi saya terbangun. Saya dengar suara mak mertua saya memanggil saya. Adawiyah. 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 Pukul berapa ni? 2 suku. Ya Allah. 2 suku. Mak aku panggil mesti suruh tutup tingkap. Ya, Mak. Adawiyah datang, Mak. Kejap, Mak. Ada suami pun tak boleh harap. Susahlah macam ni. Mak. Mak suruh Adawiyah tutup tingkap. Mak, astagfirullahalazim. Mak aku tidur. Tadi kan dia panggil aku. Mak. Mak aku tidurlah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, aku tidur. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang saya ingat perkara yang terakhir berlaku dalam bilik itu apabila saya terpekik sekuat-kuatnya, apabila saya terpandang, Casey. Bila saya terpandang di atas katil mak saya. Ya Allah, Casey, saya ternampak, Casey. Ada perempuan baring sekatil dengan mak saya dekat katil yang sempit seorang diri. Rambut dia panjang sangat-sangat. Saya tutup tingkap. Saya tengok mak saya panggil 2-3 kali. Kemudian saya dengar ada orang panggil nama saya dekat belakang tingkap yang dah saya tutup. Saya tertoleh belakang bila saya tengok depan balik. Di atas katil dalam bilik mak saya yang gelap, nampak susuk tubuh perempuan. Saya terpekik dan saya rasa saya pingsan. Mak saya pun terpekik menangis. Saya rasa mungkin suami saya bangun. Tahu-tahu bila saya sedar, saya berada di hospital. Sejak kejadian pada malam itu, baru suami saya berjaya. Dia panggil seorang pakar datang dan memang benar. Ada sesuatu yang tak kena dengan rumah kami di mana saya tak nak beritahu lebih terperinci tentang apakah gangguan yang kami sekeluarga alami. Pendengar Ria 897, nasib baiklah saya setakat pingsan. Kalau apa-apa berlaku yang boleh memudaratkan keselamatan saya rasa mungkin sampai hari ini suami saya akan menyesal. Saya ingin ingatkan kepada suami-suami yang sedang mendengar, sekiranya kalau isteri anda mengadu, dia takut, dia ternampak sesuatu, tolong bertindak. Tolonglah bertindak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan saya, Casey, setiap malam dalam rancangan Kisah-Kisah Misteri. Awal tadi telah pun anda dengar kisah yang dialami oleh seorang pendengar. Anda bayangkan, seorang suami yang tahu akan kewujudan makhluk ini, tapi katanya dia tidak ingin isteri dan ibu kandungnya sampai terbawa-bawa dan terlampau ikutkan perasaan takut. Sampai terjadinya satu kejadian, barulah dia sedar. Apapun jua, rancangan MJ12 hanya satu hiburan sahaja. Benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut